Bilakah akan berakhirnya kesengsaraan umat Islam di Palestin? Okey. Umat Islam di Palestin ini sangat-sangat istimewa. Nampak? Kita ingat kita istimewa dah. Istimewa dia lagi. Kerana mereka lah sekarang yang paling ramai dapat orang yang menjamin syurga. Setiap seorang yang mati syahid berperang dengan rejim Zionis Israel dapat bawa keluarganya 70 orang masuk syurga. Kata ulama, 70 orang ni yang tak boleh masuk syurga. Kalau keluarga dia yang memang masuk syurga dah, tu tak termasuk. Makna ramanya atas orang mati syahid, keluarganya boleh masuk syurga. Sebab itu orang Palestin bila dapat khabar anak dia, anak saudara dia syahid dari Israel, mereka akan buat jamuan bergembira. Kerana anak mati. Faham lagi? Kita marah ke anak pergi ngaji pondok, takut anak lapar tak ada CJ. Pelik kita ni tak? Anak nak ngaji pondok, sedih tak apa. Jadi limpah ngaji pondok tak ada CJ, susah lah nak akan ke darah. Pelik kita ni. Orang Palestin, anak dia terbunuh perang dengan Israel, dia buat kenduri, sembelih lembu, sembelih unta. Buat apa? Seronoknya buat apa? Boleh syurga. Bukan anak yang mati je syurga. Anak beranak dia 70 orang Nabi sebut dalam hadis sahih. Faham tak? Dan jadi kalau kita kata penderitaan sebenarnya tak derita sangat. Kita sebenarnya lebih derita. Kita dengan macam-macam, dengan LGBT, dengan kedaruh harok, dengan dok dengar tikus semayang, dok kena pintu sejik, kita lebih sengsara. Jadi Allah beri kemuliaan orang Palestin, mereka dapat merasai nikmat yang paling sedap. Apa nikmat yang paling sedap dalam dunia ini? Mati syahid.